betul tak duit, minta lah, boleh bagi duit. Bayarlah ambil kasut. Dah tak jadi masalah sebab capacity. Sama juga kita kerja, makan gaji ke tak makan gaji kan. Bos push ni, bos ni kan. Sebenarnya kan ada banyak benda sebenarnya dia upgradekan kapasiti kita, buatkan banyak benda yang masalah yang sebenarnya adalah masalah besar dah tak ada masalah besar dah. Faham ke faham? Faham ke faham tak? Faham Belajar Belajar ke belajar? Belajar kan? So itu sajalah untuk sesi petang ni. Nanti kita share-share lagi Mama sebenarnya paling suka adalah cerita pasal tauhid sebenarnya. Sangat suka cerita pasal tauhid. Sangat suka. Petang ni bukalah puasa dengan tauhid. Apa maksud buka puasa dengan tauhid? Apa maksud buka puasa dengan tauhid? Nak makan tu, contohnya petang ni buka puasa apa? Tulis. Korang buka puasa dengan apa? Korang buka puasa apa? Ikan panggang, ikan bakar. Tengok ikan tu, tengok. Ikan. Punyalah Allah nak bagi aku buka puasa makan ikan hari ni, kena air hujan turun naik. Air hujan turun naik. Bayangkan air hujan tak turun naik, busuk kan? Busuk ke busuk laut tu? Busuk. Tapi air hujan turun naik. Ikan, sebabkan aku nak makan ni, aku teringat Allah ni dah tahu dah aku teringin makan ikan bakar ni. Sedap ikan bakar ni. Allah jadikan hujan turun naik. Konsisten. Allah ni konsisten nak membahagikan saya. Allah ni konsisten membahagikan saya. Dan semua makhluk Allah yang konsisten nak bahagikan saya. Kan? Lepas tu nelayan. Siapalah berkorban jadi nelayan ni? Kalau aku tak nak jadi nelayan ni. Sanggup jadi nelayan. Allah bagi orang ada rasa kesanggupan. Kau sanggup jadi nelayan? Ya Allah, baiknya Allah. Allah bagi 1-2 manusia, ada satu golongan ni, dia sanggup jadi nelayan. Sebab apa? Sebab Allah tahu saya nak makan ikan. Kalau Allah tak nak didik hati dia pula nak jual kek masak juga, tak nak jadi nelayan, macam mana saya nak makan ikan? Padahal saya suka nak makan ikan petang ni. Buka puasa dengan ikan. Anak pula suka sedapnya mak ikan. Macam tu. So, fikir. Lepas tu ikan pula dah sampai. Manalah yang buat lori ni? Siapalah kerja dekat pasar tani ni? Sanggup kerja kat pasar tani? Sanggup tak kerja pasar tani? Tak sanggup kan? Ya Allah, baiknya Allah. Allah didik hati seorang ni, bagi dia redha kerja dia duduk pasar tani. Ada isteri diikhlaskan suami kerja pasar tani. Aku kalau suami aku kerja pasar tani, marah dah aku ni. Ada mak yang dia okey, diizinkan anak dia kerja pasar tani. Kalau kita anak kita kerja pasar tani, kita korang tak ada masa depan dengan apa ni? Demi saya, ya Allah, demi saya. Allah izinkan hati dia lembut jadi pasar tani. Ibu ni lembut jadi pasar tani. Isteri lembut, suami dia pasar tani. Demi saya nak makan, punya sayang Allah kat aku. Lepas tu nampak pula kan cili kan. Ada pula cili. Ya Allah, ada cili pula. Demi cili matahari turun naik. Mak tanya, matahari kenapa kau turun naik? Engkau tu nak makan ikan panggang, kau lagi tanya aku Aku ni turun naik. Aku ni taat je. Sebab apa? Allah ni sayang sangat kat engkau ni. Semata nak makan ikan bakar. Aku ni makan pun tak tahu. Turun naik. Kalau aku tak turun naik, habislah pokok cili. Engkau ni nak makan ikan bakar, ada sumbat cili. Hai, aku turun naik, matahari kata. Aku bukan dapat apa-apa. Kau dapat juga makan. Aku ni turun naik. Pengabdian, turun naik. Aku ni abdi sebab kau punya pasal. Kenapalah manusia ni betul-betul lah Allah muliakan. Allah sayang. Sebab kau ni aku turun naik. Lepas tu ada pula orang jadi petani. Kau jadi petani tak? Nak jadi petani, tanam cili? Tak nak. Tak nak jadi petani? Tak nak. Tak nak kan? Tak nak. Manja now. Tapi nak makan cili. Manja now tak nak tanam cili. Orang lain yang kena bertanam. Gaji sikit. Faham tak? Tanam cili. Jadilah mana-mana tu kan. Panas-panas betul-betul cili. Main racun. Tangan rosak. Korang tangan hari lotion. Manja now. Tapi sebab apa? Demi. Bila you tahu, you ni sangat manja now, disayangi, mulia, you rasa dekat mana you punya level tauhid akan meningkat? Pasti akan meningkat level tauhid. Satu macam cakap, petang ni buka puasa dengan tauhid. Belum lagi makan murtabak ni. Murtabak ada telur, ada bawang. Banyak, panjang nak cerita ni. Ada gandum, banyak nak cerita ni. Banyak cerita ni. Belum cakap makan nasi berani.
Kan, panjang cerita kita ni kalau cerita pasal tauhid ni. Kan, dekat mana kita ni? Malu ke malu? Petang ni buka puasa dengan tauhid. Buka puasa dengan tauhid, you tak ada masalah dah. Siap air oren lagi ke main. Kan, air oren, buah oren tu kan, sabar je lah. Tak tahu kena ngap dengan korang. Apa impact korang pada buah oren? Pada alam sekitar. Alam sekitar tak jaga. Tetap juga matahari turun naik, hujan turun naik, ni. Kan? Ili mulalah petang ni nak masak kari lah, nak masak soto lah, masak apalah, mulalah. Tak fikir semua tu. Tauhid. Tauhid ni adalah manusia yang boleh nampak sekecil-kecil nikmat. Itu tauhid. Itu tauhid. Sebab tu orang tauhid dia penuh dengan syukuran. Bila syukur ni kan rezeki datang luar biasa. Apa tadi orang tauhid? Orang tauhid adalah orang yang boleh tengok nikmat sekecil-kecil nikmat. Tapi macam tak berkecil je nikmat tu, matahari tu naik tu untuk kita. Macam tak berkecil je. Matahari tu naik tu adalah satu benda yang matters besar tu. Matahari tu naik ni nak, satu benda yang besar, bukan benda kecil. Itu bukan nikmat kecil, nikmat besar. Tengok matahari tu, kasih. Kau tengok matahari, terima kasih. Tengok matahari, terima kasih. Kasih tu naik. Kan? You tak kata dengan dia terima kasih pun matahari tu tak tu naik. Pengabdian kepada ni. Bangsa-bangsa, umat-umat, makhluk-makhluk yang Allah sayangkan sangat. Itu tauhid. Sebab itulah orang tauhid ni akan dapat kesyukuran sejati. Orang tauhid akan dapat kesyukuran sejati. Dapat kesyukuran sejati nak, hidup dia jadi miracle. Hidup dia jadi magic. Satu macam cakap, siapa belajar tauhid, you pasti akan tak tahu cakap mana. Siapa belajar tauhid nak, hantu pun kau boleh handle. Jin pun tak ada bawah kita. Faham ke faham? You belajar tauhid, jin pun tak ada bawah kita. You belajar tauhid. Dan you dapat rasa tauhid. Tapi ada orang belajar tauhid tak dapat juga. Tauhid ni kena praktis. Belajar bisa, tak praktis tak guna. Satu macam cakap, petang ni praktis tauhid. Petang ni praktis tauhid. Siapa janji akan praktis tauhid petang ni? Belajar ilmu kena praktis. Belajar ilmu kena praktis. Belajar ilmu kena praktis. Kalau you belajar tauhid dengan mama, you akan banyak buat praktis dengan mama. Gitu. Belajar ilmu tauhid kena praktis. Belajar tauhid menghadap guru, balik tak praktis. Sama je you dengan orang tak belajar tauhid. You perasan you belajar tauhid. Tauhid ni kena praktis. Semua ilmu kena diamalkan, dipraktis. Belajar ilmu bisnes, buat PhD, buat master in business, tak praktis, tak guna ilmu tu. Kena praktis. So petang ni praktis, okay? So itu saja untuk hari ni. Semoga semua